Malaysia mampu menjadi negara berpendapatan tinggi seawal tahun 2028. Mengikut tinjauan Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Global iaitu OECD telah menyatakan bahawa Malaysia kini menghampiri nilai ambang status negara berpendapatan tinggi. Mengikut nilai ambang yang dilaraskan oleh Bank Dunia, untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi adalah sekitar $14,375 dan setakat tahun 2025 dianggarkan memperolehi sekitar lebih RM57,000 Malaysia. Mana kata kita perlukan sekitar 7.1% lagi untuk mencapai negara berpendapatan tinggi. Dan potensi ini dianggarkan adalah seawal tahun 2028 sehingga 2030. Dan untuk mencapai 7.1% lagi, sebenarnya ia tidak sekadar melihat kepada pengukuhan ringgit berbanding US dollar, tetapi turut melihat kepada prestasi ekonomi, KDNK kita dan juga tahap produktiviti tenaga kerja. Maka untuk mencapai status tersebut, OECD turut menyatakan beberapa cadangan untuk Malaysia. Antaranya adalah memperluaskan sistem pencukaian negara. Bermakna apa? Iaitu memperkenalkan cukai baru ataupun meningkatkan kadar cukai semasa. Tetapi cadangan ini mendapat respon yang sebaliknya daripada Kementerian Ekonomi, di mana keutamaan semasa Malaysia adalah untuk meningkatkan gaji rakyat negara sebelum memperluaskan sistem percukaian. Ini kerana dengan mengukuhkan kadar gaji rakyat negara, ia secara tak langsung akan dapat diterjemahkan dengan perolehan hasil cukai yang lebih mampan di masa hadapan.